kalau mengikut analisis yang diteliti oleh Golden Sachs, mereka jangka akan capai $120 USD pada Oktober. Berarti kalau saudara tengok 4Q ni, saya tunjuk ni kan. 4Q26 ni. 4Q ni bermaksudnya fourth quarter. Iaitu kuarter yang keempat tahun 2026. Kuarter ni dianggur 3 bulan. Setahun ni dipecahkan 4 kuarter. Berarti Oktober. Mereka jangka harga minyak akan capai $120 USD. Maka para psikologi tu dikaji mulai sekarang. Kalau sekarang dah lepas 90, besok naik 92, 94 kan. Dia akan mencanak boleh pergi ke 120. Walaupun jangkaan untuk sampai Oktober masih jauh. Tapi itulah pelangkahan yang dia akan lakukan. Berarti lepas 90 ni berarti orang dah hilang keyakinan kepada rundingan damai. Berarti orang dah hilang keyakinan bahawa Selat Hormuz akan boleh mengeluarkan minyak. Orang dah hilang keyakinan. Tambah hari ni pula, Houthi berjaya menembak satu lagi kapal Saudi yang menggunakan lautan di Bab al-Mandab. Di satu lagi selat. Saya tunjuk peta. Supaya mereka yang baru dapat tengok. Okey ya. Bila kita sebut saja Strait of Hormuz ni, dia adalah laluan yang membekalkan 20.1 juta ton minyak sehari. Okey, daripada mana minyak ini datang? Minyak ini datang daripada Iraq, minyak ini datang daripada Kuwait, minyak ini datang daripada Bahrain, minyak ini datang daripada Qatar, minyak ini datang daripada United Emirates dan minyak ini datang daripada Oman. Minyak negara yang melalui kawasan ini. Termasuk minyak Iran yang tak dijual dalam pasaran terbuka tapi dijual kepada negara-negara yang berani membeli minyak walaupun disita oleh Amerika. Berarti China, Rusia dan India ambil minyak Iran. Manakala negara-negara yang takut kepada Amerika dan takut terlibat dengan sekatan ni, dia beli minyak daripada 6 negara ni. Berarti 7 negara tak boleh mengeluarkan minyak yang jumlahnya 20.1 juta ton minyak. 20.1 juta ton minyak ni mewakili berapa banyak minyak dunia? 20% minyak dunia. Baik. Sampai pula di sini, yang Houthi serang ni. Berarti oleh kerana peta di sebelah Laut Merah ni adalah peta Saudi. Saudi ni tanah dia di sini. Saudi ada laluan yang kedua. Selain banyak dia keluar melalui Selat Hormuz, Saudi juga menggunakan Port Yanbu untuk mengeluarkan lagi minyak dekat sini. Berapa banyak Saudi keluarkan di sini? Saudi keluarkan 5.4 juta ton minyak. Berapa banyak jumlah dia kepada keperluan dunia? 7%. Campur tutup je Selat Hormuz dan campur tutupnya Selat Bab al-Mandab ni, Laut Merah ni, berarti dunia kehilangan 27% minyak. Jadi serangan yang dibuat hari ini di sini, di mana Houthi melancarkan serangan kena satu kapal milik Arab Saudi yang menyebabkan 3 warga Pakistan terkorban, 1 warga Arab Saudi dan 2 warga Yaman. Warga Yaman ni adalah tentera Yaman yang nak pergi bantu kapal yang kena tembak. Bila dia sampai nak bantu, Houthi tembak lagi 1 peluru pandu. Menjadikan dunia melihat kedua-dua pintu ini adalah tertutup. Berarti Saudi tak dapat keluar. Yang lain dah memang tak boleh keluar lah pasal macam Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman dan Iran memang menggunakan selat ni. Saudi ada option. Di mana walaupun telaga dia banyak, tempat proses minyak dia banyak di bahagian ni, dia masih ada option pergi ke Yanbu. Pelabuhan Yanbu. Tapi pelabuhan Yanbu nak keluar di sini, Houthi yang pro Iran melancarkan serangan di kawasan ni. Berarti dengan adanya semua fakta yang kita lihat ni, kita faham kenapa Golden Sachs Bank atau Golden Sachs meramalkan harga minyak naik $120 USD kerana tak nampak jalan perang ni akan berakhir. Selagi tak selesai kedudukan Iran di Selat Hormuz, berarti Houthi yang pro Iran akan tetap menyerang Laut Merah. Berarti dia mestilah menyelesaikan kes di antara Iran dan Amerika, barulah boleh menyelesaikan kes Hormuz dan juga kes Selat Bab al-Mandab. Apa yang ada hari ini? Tak ada apa perkembangan. Iran tetap mengetatkan lagi tuntutan dia. Amerika mengetatkan lagi sekatan dia. Itu Iran tetap menuntut. Satu, dia nak satu apa yang dipanggil ni kenyataan Iran hari ini yang latest. Arik jangan pergi rata, saya nak ambil ni. Ini yang latest, saya pakai kertas biasa je lah. Strait of Hormuz lah. Ini menunjukkan bagaimana jumlah kapal yang biasanya selalu 145 kapal membawa 20.1 juta barrel minyak, di mana pada hari Isnin ada 14 kapal, hari ini tu Selasa 11 kapal. Okey? Dan secara purata daripada 3 hingga 7 hari bulan hanya ada 33 kapal. Menjadikan sehari tak sampai 10 kapal dapat keluar. Berarti untuk makluman tuan-tuan, inilah kesan keterjasan dia. Apa yang apa yang menjadikan Iran agresif? Saya beritahu pintu rundingan ada 2. Iran sedang deal sekarang dengan Oman. Itu yang Amerika harap. Hari-hari dia nak penyelesaian dia. Manakala lagi satu, Pakistan yang sebelum ini menjadi orang tengah kepada ceasefire di antara Iran dan Amerika, masih lagi berunding dengan Iran.
Tapi rundingan tu saya anggap sebagai sudah tidak lagi bernilai kerana Iran menganggap bahawa dia tak nak lagi kehadiran Pakistan sebagai perunding kerana dulu Pakistan menjadi orang tengah dan mereka tanda tangan perjanjian dengan Amerika. Kerajaan Malaysia mengeluarkan biaya untuk menerbangkan saya selama 60 hari. Pada 17 hari bulan saya selama 60 hari. Pada 17 hari bulan Jun 2026. 29 hari bulan Amerika serang dia balik. Dengan mengatakan begitu dan begini alasan dia. Maka yang tinggal sekarang ni adalah rundingan di antara Iran dan Oman bagi kedua-dua pihak mencapai penyelesaian mengeluarkan kapal daripada Selat Hormuz. Tapi perjanjian dengan Oman jadi payah kerana Iran menuntut Amerika. Dia dengan Oman, dia ni dua negara yang berkongsi laluan ni. Okey, ini adalah tanah Iran, ini adalah tanah Oman. Okey, macam Selat Melaka, kita dan Sumatera. Ini ya. Kedua-dua negara ni berunding. Iran meletakkan syarat bukan pada Oman, dia letakkan syarat pada Amerika. Amerika mestilah satu, membenarkan sekatan ekonomi ke atas dia. Sekarang Amerika kenakan sekatan ekonomi daripada 1986, Amerika renew pada 2006, kemudian Trump naik 2016, Trump renew lagi, sekat lagi dan sekarang Trump sekat lagi semua. Dulu minyak Iran yang saya kata tak boleh dibeli oleh sekatan antarabangsa, kita pun tak berani beli minyak Iran. Iran masih boleh jual pada negara yang tak takut pada sekatan Amerika, pembelinya India, pembelinya China dan pembelinya Rusia. Iran masih lagi ada ekonomi. Sekarang Amerika dah tak larat nak perang dengan Iran, dia mengatakan dia akan sekat bukan sahaja sekatan yang dah ada pada negara yang takut nak beli kerana takut ke Amerika. Tapi semua kapal Iran keluar, Amerika akan tembak je. Sama seperti mana semua kapal lain yang keluar, Iran akan tembak. Maka ini menjadikan negara seperti China, negara seperti Rusia dan India yang selama ni mendapat minyak murah secara konsisten daripada Iran kerana berani menolak untuk tidak patuh pada perintah Amerika mengenakan sekatan ke atas Iran pun terjejas. Berarti perebutan minyak yang dulunya negara-negara yang mendapat minyak murah. Sebab Iran jual ni kebanyakan sebahagian daripada laporan mengatakan ketika minyak dunia $70 per barrel, Iran jual $48 per barrel, murah. Jadi India ambil sebab dia dapat minyak murah. Dia tak peduli pada Amerika kerana bagi negara miskin dan rakyat dia perlukan banyak minyak dan industri dia perlu banyak minyak dan dia nak mengurangkan penggunaan arang batu yang mencemarkan alam, India beli. Tapi sekarang India pun tak boleh beli sebab minyak tu telah pun ditahan keluar. Menjadikan dunia yang selama ini ada 3 negara industri yang besar, China, India dan juga Rusia yang mendapat minyak Iran. Sekarang berebut minyak yang sama dengan kita je. Nak berebut minyak yang sama pula, negara yang sama ditutup. Berarti ini yang dipanggil Selat Hormuz ni dikunci mati. Bagi negara-negara yang sebelum ini berani menolak sekatan Amerika iaitu China, Rusia dan juga India, juga kehilangan minyak Iran. Dan kita semua pula kehilangan minyak daripada negara yang datang daripada 6 negara pengeluar minyak Gulf ni. Dan kemudian serangan di sebelah sini pula. Sini tak ada minyak negara lain yang keluar kecuali minyak Saudi. Juga diserang di Bab Al-Mandab. Menjadikan dunia kehilangan 27% bekalan minyak. Ini yang saya bagi tahu pada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham. Dan juga gas LNG. Berarti Eropah dia nak masuk musim panas sekarang. Yang ekstrim ni. Dia memerlukan lebih banyak minyak kerana pendingin hawa ni memerlukan bahan bakar yang sangat tinggi. Apa saja yang digunakan. Sama ada menghangatkan keadaan ataupun mendinginkan keadaan. Ini adalah bahan yang paling guna banyak bahan bakar untuk kegunaan awam. Apatah lagi dalam kegunaan industri, penghilangan dan sebagainya. Itu yang saya jelaskan bagaimana kesan daripada ekonomi ni tuan-tuan boleh faham dan setiap kali orang sebut melepasi parapsikologi ni tuan-tuan boleh faham. Kalau kita ni $88 dah melepasi parapsikologi lah. Kerajaan kena top up 20%. Dia dah makan 40 bilion untuk kita. Kalau minyak ni capai 95 dan kita ada lagi baki tahun yang panjang, iaitu Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kita ada 5 bulan akhir. Dan 5 bulan akhir ni kalau kena top up lagi tinggi, angka subsidi itu daripada 40 bilion, tambahan 24 bilion kena meningkat lagi. Bila meningkat lagi, dia cerut lagi bajet. Dia cerut lagi bajet. Bajet apa? Bajet daripada kementerian yang sepatutnya digunakan bagi hal-hal bukan minyak. Sebab kita dah sediakan bajet 477 bilion. Dan bajet subsidi minyak telah disediakan sebanyak 16 bilion. Dah 40 bilion kena tambah 24. Kalau bajet tu naik lagi tinggi kerana nak menampung supaya kita semua mengekalkan harga minyak subsidi yang kita peroleh untuk mengelakkan negara kita mengalami kepanikan ekonomi kalau minyak naik. Berarti banyak penyusutan berlaku. Duitnya dipindahkan masuk ke dalam subsidi. Berarti kekal di mana minyak yang masuk dalam tangki murah. Tapi duit inilah kemudiannya mencerut projek-projek yang lain. Kita tak boleh laksanakan banyak projek. Katalah duit ni ditarik daripada kementerian. Berarti sebahagian daripada kementerian tak boleh ambil kaki tangan tambahan. Kementerian-kementerian tak boleh melaksanakan projek latihan. Dia tak boleh melaksanakan projek acara. Kementerian ni terpaksa merendahkan kos penyelenggaraan. Dia terpaksa menghentikan semua tender-tender yang dia keluarkan. Kerana duitnya telah dicerut pergi kepada subsidi. Baik.
kekallah kita dapat minyak yang murah kerana adalah kerajaan yang kita kata penyayang ke apa ke. Kan hari ni menang minyak turun, tu lah minyak kekal. Tapi pekerja-pekerja yang hidup dalam sektor yang mendapatkan tender daripada kerajaan. Ini yang sekarang kita kena fikir. Sebab mereka ni ada the silent voice. Dia tak berani nak suara kan. Yang membekalkan barang cetakan, yang membekalkan barang acara, yang membekalkan barang latihan, yang membekalkan segala macam. Bila kerajaan tutup benda ni, sebab kerajaan nak kekalkan projek yang penting, kemudian selesaikan gaji. Dan kementerian punya acara-acara utama saja. Kementerian punya tumpuan utama. Maka kementerian ni kehilangan semua bajet untuk bajet-bajet yang saya sebut tadi. Penyelenggaraan kita balik dalam kes. Kita tak boleh selenggarakan sungai kita dengan baik. Kita tak boleh selenggarakan tali air kita dengan baik. Kita tak boleh selenggarakan banyak benda. Kerana kementerian yang ada bajet penyelenggaraan, bajet dia telah disedut. Pergi pada bajet subsidi. Kerana bajet subsidi tak turun daripada langit. Bajet ni akan datang daripada pencerutan bajet-bajet yang lain. Bila saya bagi jelas ni, saya bukan kerja Jecom. Jadi tuan-tuan kata nanti potong sekerat, orang maki saya kata saya buat kerja Jecom. Ini bukan tentang saya menjadi tukang jelas pada kerajaan Madani. Saya menjadi kawan kepada tuan-tuan. Menjelaskan bagaimana kawan-kawan kita akan tercerut. Bila kawan-kawan kita ni tidak mendapat perniagaan. Dan kebanyakan syarikat ni syarikat Bumi Putra. Syarikat-syarikat Bumi Putra ni pun akan gulung tikar. Kerana mereka tidak menerima projek daripada kerajaan kerana bajet yang ada untuk mereka. Cetakan, bajet acara, bajet bekalan makanan, bajet penyelenggaraan, bajet pembersihan segala macam lah. Nanti kita akan nampak rumput-rumput panjang di sepanjang sungai. Maka orang tanya kenapa tak ada, pasal bajetnya dipotong. Nanti kita akan nampak sampah akan menjadi lebih teruk. Kita akan nampak saliran yang tak dapat dikawal. Kita akan nampak banyak benda yang sepatutnya berada dalam rancangan kementerian-kementerian yang ada. 28 ke 32 kementerian yang ada. Ini terpaksa diberhentikan. Sebab tunainya disedut untuk dibawa kepada subsidi minyak. Jadi, kita selesalah dapat subsidi minyak. Maka, syarikat-syarikat perniagaan dan mereka yang bekerja di bawah syarikat ni, kalau 1,000 syarikat, kemudian ada 20 orang. Kita cerita 20,000 orang yang terjejas. 1,000 syarikat perniagaan pula, kebanyakan yang dalam tender MOF, bagi grade-grade tender kecil ni adalah syarikat Bumi Putra. Yang mereka ni menyediakan pada pekerja mereka 20-30 orang. Maka ini yang menjadikan ancaman yang paling besar, apa yang kita sebut melepasi para psikologi dan kemudian bebannya kepada ekonomi. Menjadikan kita okey sebab kita dapat subsidi minyak. Tetapi untunglah sebab 20 juta kenderaan yang ada di Malaysia ni kekal dengan subsidi minyak. Tapi kasihanlah kepada berpuluh ribu orang yang lain akan terkesan kehilangan pekerjaan kerana dana yang telah disediakan untuk mereka bagi projek-projek mereka tiada lagi wujud. Kerana dana ini pergi kepada subsidi minyak. Itu matematik untuk tuan-tuan faham kenapa perang ni kita ambil pengetahuan. Dan apa kesan perang ni ke atas negeri kita. Sebab negara kita ni kan, saya cerita dekat tuan-tuan. Kalau 20,000 ke 50,000 orang nak hilang kerja, nak lawan suara 20 juta pengguna yang nakkan minyak, mestilah suara kita menang. Sebab kita nak minyak ni dikekalkan di subsidi. 50,000 orang ni dia menjadi apa yang dipanggil sebagai the tragic minority. Orang yang hilang kerja, dia nak komen tak boleh. Dia duduk dalam kasut yang sama dengan kita, pengguna minyak. Okey, dia duduk kasut yang sama, pemilik kenderaan, pengguna minyak. Tapi dia ada satu kasut yang lain pula. Iaitu kasut di mana mereka bekerja dengan syarikat-syarikat yang mendapat tender daripada kerajaan dan tender ni tak dikeluarkan kerana dananya telah dipindah pada subsidi minyak. Maka ratus puluh ribu orang akan hilang pekerjaan. Sebab tu kenapa dalam kes ni kita selalu berharap sama ada perang ini. Yang kita marah Amerika. Tapi kita minta Iran juga memahami bagaimana bertoleransi dengan perang ini kerana sebahagian besar daripada negara yang sedang terancam. Tapi Iran pun tak ada pilihan. Dia tak boleh fikir banyak tentang orang lain. Kerana dia pun berfikir tentang lebih 40 juta, lebih 70 juta rakyat dia juga dicengkam. Di mana untuk keluar daripada cengkaman sekatan yang dikenakan pada 1996, diperbarui 2006, diperbarui 2016, sekarang 2026. Angka 6 yang sangat malang kepada Iran. Iran juga akan mengambil langkah. Tak ada masa dia nak dengar pandangan negara-negara yang dicerut oleh kehilangan pekerjaan kerana dia sendiri dah ada ekonomi dia, inflasi dia 48%. Inflasi dia akan melambung tinggi. Dan Iran juga membawa masuk makanan daripada luar. Dagang yang bersifat minyak, dia juga kapal dagang membawa masuk makanan. Dia juga menjejaskan harga makanan di Saudi. Dia juga menjejaskan harga makanan di Qatar. Selain daripada ruang udara yang tidak selamat. Jadi kalau tuan-tuan faham ni dalam bahasa yang mudah, bila saya jelaskan tentang minyak ni, janganlah dipotong kata saya ni sedang jelaskan melebihi daripada Jecom. Dia tak perlu Jecom jelaskan. Kalau Jecom buat kerja ni, saya tak payah buat kerja ni. Senang. Jadi saya buat kerja ni bukan kerana Jecom, kerana tuan-tuan akan mula faham bagaimana kesan kenaikan harga minyak menggelincirkan puluhan ribu daripada kawan-kawan kita kehilangan pekerjaan.
dan dia akan melenyapkan syarikat-syarikat Bumi Putera yang ditubuhkan dengan syarikat-syarikat ini selama bertahun-tahun berlindung di bawah tender kerajaan. Jadi bila kita faham ni, kita sedang bercakap bahawa ini adalah tentang kepentingan orang Melayu. Di mana sebahagian besar perlindungan yang diberikan oleh syarikat-syarikat tender kecil ni, syarikat-syarikat mendapat tender daripada kementerian ni, ada syarikat-syarikat Bumi Putera. Dan syarikat-syarikat inilah yang memberi pekerjaan kepada kita. Kalau syarikat ni tutup, maka akhirnya pekerjanya hilang. Ini yang tuan-tuan perlu faham setiap kali kita menjelaskan tentang harga minyak. Bukan kita menjelaskan untuk tuan-tuan menyokong kerajaan. Dia adalah menjelaskan untuk tuan-tuan faham kita dengan kita ni masalahnya di mana. Sebahagian daripada kita akan mendapat perlindungan harga minyak, tetapi sejumlah daripada kita akan kehilangan pekerjaan dan syarikat mereka akan ditutup kerana subsidi minyak telah menyebabkan mereka tidak mendapat meneruskan tender mereka pada kerajaan, di mana seketika mereka menubuhkan syarikat ini. Syarikat-syarikat mereka dan syarikat-syarikat yang hidup selama bertahun-tahun atau barangkali berbelas tahun sebagai pembekal kepada tender-tender kerajaan, di mana sekarang tendernya tiada lagi kerana dana tersebut telah dicerut dan dipindahkan kepada subsidi. Kalau tuan-tuan faham, sebut faham. Supaya tak jadi salah faham, nanti ingat saya ni jurucakap kerajaan. Saya jurucakap kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan faham pusingan cerutan ni berlaku bagaimana. Dan kasihannya kita, ketika kita nakkan harga minyak, tapi kita kehilangan berpuluh ribu kawan yang tak boleh bekerja. Dan beribu-ribu syarikat-syarikat Melayu ni adalah syarikat yang membayar cukai, yang membayar zakat. Kita faham? Senang. Nanti tuan-tuan akan dapat lihat, kalau syarikat-syarikat ni besar di Kuala Lumpur, tanyalah pesyarikat wilayah persekutuan. Kenapa kutipan zakat tahun ini akan jatuh? Kerana syarikat-syarikat Islam ini tidak lagi mampu membayar zakat. Kerana SME yang kecil-kecil ni, syarikat-syarikat yang kita kata pembekal pada kerajaan kecil ni, mereka ni lah mendapat keuntungan dan membayar zakat. Nanti kerana banyaknya di wilayah persekutuan dan banyak di negeri lain, kutipan zakat akan menurun. Kerana syarikat-syarikat yang menyumbang kepada zakat, ingat LHDN ni semua orang bayar, yang menyumbang pada zakat, ada syarikat-syarikat Islam. Dan apabila syarikat zakat ni menurun, timbul lagi pula masalah rentetan. Sampai last sekali, tuan-tuan pun mula komplain. Dia ni anak 5, seorang ada kanser, dia potong pula bajet. Dia ni anak 3, 2 orang cacat, pun tak kena potong. Maka seketika tuan-tuan sedang berbincang dan menyalahkan tentang pejabat zakat. Tuan-tuan tak faham bahawa syarikat zakat, pejabat zakat sedang memotong dana zakat kerana kutipannya menurun. Kerana pembayar-pembayar zakat individu ni tak tinggi bayaran kita. Pembayar-pembayar zakat syarikat Bumi Putera Islam ni yang tinggi. Syarikat Islam ni yang tinggi. Maka berlakulah sampailah hujung rantaian nanti orang-orang miskin yang berlindung di bawah dana zakat dan mereka yang selama ini menerima bayaran zakat pada tahun depan akan terjejas kerana zakat terpaksa mengecilkan dana bagi sumbangan dia kerana kutipan dia menjadi rendah. Kerana kutipan zakat ni adalah kutipan berasaskan keuntungan pada syarikat-syarikat Bumi Putera yang berniaga. Jadi kalau tuan-tuan dah faham, mudah untuk kita ambil tahu bahawa sekurang-kurangnya besok kita faham kenapa kita nak perang ni selesai dengan cepat dan minyak dapat keluar. Supaya satu perkara yang akan kena pada kita mau tak mau akan sampai ke pintu rumah kita adalah kita akan juga menanggung sebahagian daripada krisis, akan menanggung krisis yang sangat besar di peringkat negara kita, terutama satu adalah kehilangan pekerjaan. Yang kedua, harga barang meningkat dengan tinggi. Yang ketiga, sebahagian sektor industri kita. Saya ingat kalau tahun ni kerajaan terpaksa bayar banyak subsidi. Kita total subsidi kita adalah 54.9 bilion. Di mana subsidi minyak, tengok balik subsidi BRIM berapa? Lupa, saya tak boleh ingat. SARA total 15 bilion. Subsidi SARA 15 bilion. Subsidi minyak juga adalah subsidi minyak adalah 16 bilion. Kalau tuan-tuan tengok rantaian subsidi, tahun depan kita nak subsidi lagi pun dah tak boleh. Sebab daripada mana kita nak kutip subsidi? Itu yang tuan-tuan tengok sekarang. Kalau tuan-tuan ada saman nak renew lesen membayar. Sebab dulu boleh renew. Sekarang tuan-tuan kena pergi juga ke JPJ bayar bahagian saman yang tuan-tuan ada. Tuan-tuan dah mula pasang sekarang siapa yang nak renew lesen, tuan-tuan dah tak boleh renew online. Walaupun jumlah saman tuan-tuan tidaklah banyak. Sebab semua bahagian-bahagian ni kutipan yang akan dibuat selagi ada hutang. Kerana kerajaan terpaksa kutip sebanyak mungkin. Tuan-tuan yang dulu tak buat declaration LHDN yang betul, sekarang datang surat untuk menaikkan declaration tuan-tuan. Kadang-kadang declaration tuan-tuan RM40, RM50 kena diperbetulkan. Walaupun RM40, RM50 je, tuan-tuan dapat declaration baru. Menjadikan saya beritahu pada tuan-tuan, inilah kecerutan yang kemudiannya patah balik pada kita. Dan kita lihat beberapa langkah yang diambil. Saman polis trafik tak boleh renew JPJ apa semua adalah langkah kerajaan untuk melihat berapa banyak bahagian hutang yang tidak berbayar mesti dibayar. Kerana kerajaan terpaksa cari income balik kepada sekarang. Sebab tu kita puji bila Tuan Suhaili pergi ke AKPS. Kerajaan dah berjaya mengurangkan 10 bilion
ketirisan cukai. Di mana cukai custom ni boleh meningkat dengan tinggi. Kita terpaksalah tutup semua bahagian untuk membolehkan pencukaian yang ada adalah dapat. Dan sekarang benda-benda yang saya sebut kepada tuan-tuan, dan baru ni kita tengok sekarang, kerana bajet telah menjadi kurang. Kedai-kedai makan dah dibenarkan balik meletakkan meja di kaki 5 kedai makan. Dengar, kedai makan ni, PBT keluarkan pula satu kelonggaran. Boleh letak pula. Dulu dia sapu semua meja. Dia sapu semua anjung. Susahlah orang nak berniaga. Sebab jumlah dalam kedai ni boleh letak 20 meja. Sekarang dia benarkan pula letak di luar. Selagi tidak mengganggu keselamatan. Tambah RM30 untuk satu meja sebulan. Inilah cara di mana kutipan wang kembali dibuat. Kerana PBT juga kehilangan bajet. Bila PBT kehilangan bajet, dia keluarkan barang yang baru pula. Sekarang dah boleh dah tambah. Letak meja, 10 meja, RM30, sebulan bayarlah RM300. Kalau di Lembah Kelang ni, di bawah di BKL, tuan-tuan boleh fikirlah berapa banyak meja. Maka itulah dia kutip balik. Sebab dia pun sendiri nak kena tanggung kos-kos yang ada bagi pembersihan, pembuangan sampah, penyelenggaraan. Yang mana kalaulah dia tarik, kalaulah duit dia telah ditarik, dia kena cari duit baru. Dan tuan-tuan akan nampak, perkara ini berlaku, tanda-tanda yang jelas bahawa cerutan itu telah berlaku dengan kadar yang sangat teruk, menjadikan meja dia sebutlah pasal orang berniaga. Kita kata waktu sebelum ni tak ada fikir ke orang berniaga tu memang perlukan meja tu di luar untuk pelanggan dia. Kerana saiz kedai dalam restoran ni tak besar. Oh, dia kata tak boleh. Ini semua mencemarkan pemandangan ibu kota kita sebagai ibu kota yang dipenuhi dengan pelancong. Sekarang dia kata boleh pula. Selagi tidak mengganggu laluan, selagi tidak mengganggu keselamatan, boleh. Tapi bayar RM30 satu meja sebulan. Dia tak boleh ingatlah satu kedai tambah 10 meja, RM300 kali dengan berapa ribu kedai dalam Kuala Lumpur. Lepas tu saya beritahu pada tuan-tuan, itulah cara menjana duit. Saya bukan nak gelak, tapi saya nak tergelak adalah kerana waktu kamu susah, kamu perlukan orang. Waktu kamu merasa orang senang, kamu susahkan orang. Saya bukan nak marah, tapi saya cuma rasa macam aneh. Waktu dulu, kamu mengatakan kecantikan Kuala Lumpur adalah sasaran kamu. Kamu susahkan semua orang ni. Sekarang kamu tak ada duit, kamu katakan pula boleh. Niat kamu nampak macam baik seolah-olah kamu sedang membantu. Tapi saya bagi tahu dekat tuan-tuan, demam panas jadi menteri banyak sekarang. Demam panas yang ada dekat saya tak ada risau. Demam panas ada di Parlimen tengah bersidang. Dia sedang cakap untuk semua demam panas ni. Okey? Jadi geng-geng demam panas ni kata boleh pula sekarang. Kerana nak kutip. Jadi dasar tu dia berlaku agak sombong bila kamu berduit dan nampak kamu cuba berbaik-baik untuk membantu rakyat apabila kamu tidak berduit. Jadi dasar ni tak konsisten. Ya, dulu kesian lah tuan-tuan pasal dia buang semua awning ke restoran-restoran ni masa hari yang dia sapu bersih Kuala Lumpur ni. Kita tengok pun rasa tak tergamak. Dengan kering semua dia bagi roboh. Hari ni dia kata boleh pula. Demi kelestarian orang yang berniaga. Tak ada duit cakap tak ada duit. Kan? Senang. Kamu dah susahkan banyak rakyat. Pindah sana, pindah sini. Halau sana, halau sini. Rampas sana, rampas sini. Kan? Kamu tak boleh berlebih kurang ketika kamu senang. Sikap bongkak kamu dengan mengatakan demi keindahan Kuala Lumpur. Bila kamu susah, kamu katakan, oh demi menjaga hati penjaja yang sedang mencari rezeki. Jadi rumit. Jadi rumit. So saya jelaskan macam tu lah untuk tuan-tuan faham. Untuk tuan-tuan siapa yang sekarang ni tak renew lesen. Nak renew lesen online dah tak boleh. Kena pergi bayar dulu saman. Tanda-tanda jelas lah. Dulu dia kata bagilah renew. Sebab kalau kemalangan, jadi lebih rumit, insurans tak cover. Bagilah renew lesen. Sambil tu, paksa dia datang untuk bayar saman. Dia dua hal yang berbeza. Sekarang dah tak boleh dah. Bila duit tak ada, bayar dulu sebab kerajaan tak ada duit. Dia tak fikirlah bahaya kita langgar orang walaupun lesen mati 24 jam. Menjadikan tuan-tuan boleh nampak beberapa perkara yang berlaku. Saya tinggal satu lagi lepas ni kalau dia nak cepat, diskaun lah. Diskaun orang akan rajin lah pergi bayar. Tapi saya fikir, setiap kali rakyat susah dan setiap kali kerajaan susah. Rakyat yang susah pun tak boleh bantu kerajaan yang susah. Dan setiap kali kerajaan susah pula, dia pun tak boleh bantu rakyat yang susah. Itu barulah saya faham. Kita bincang teori apa mana? Ibn Khaldun. Kita bincang teori Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Di mana Ibn Khaldun bertulis tentang sistem percukaian kan. Dalam buku Muqaddimah ni. Kita bincang dengan Arif. Negara kita ni balik kepada negara Ibn Khaldun. 1377. Di mana kita kata Ibn Khaldun apabila dikenakan cukai yang sangat tinggi adalah tidak sihat kerana mereka yang berniaga dalam sektor perniagaan terpaksa membayar cukai tinggi menjadikan kos perniagaan mereka tak dapat berkembang.
Dikenakan cukai yang sangat rendah adalah bagus. Ramai orang berkembang perniagaan, jumlah yang volume membantu sebuah negara. Barulah kita ingat, kita duk baca Ibn Khaldun ni, asas kepada pembinaan negara bangsa 700 tahun lepas. Ibn Khaldun dah cakap lah tentang sistem percukaian. Tahun 1377 dia menulis Muqaddimah ni. Dia dah nasihat benda basic dia. Saya kata macam mana Ibn Khaldun yang berjalan kaki yang menghabiskan waktu dia duduk di bawah pohon-pohon rendang dan menulis kajian dia tentang tabiat manusia dan pembangunan masyarakat, boleh terfikir sistem cukai yang begini. Dengan mengatakan murahkan cukai supaya rakyat boleh mengembangkan dana dia kepada perniagaan. Jadi baca buku ni kita akan bertenang dan berlapang dada banyak.